Bantuan Budi Madani untuk subsidi diesel kini dinaikkan sehingga RM400 sebulan. Jom saya tunjukkan tutorial lengkap cara untuk membuat permohonan Budi Madani subsidi diesel. Untuk langkah yang pertama, anda kena ke laman Sesawan Budi Madani. Anda perlu klik dekat bahagian ini. Lepas tu di paparan utama ni, anda perlu klik pada bahagian log masuk. Dekat sini anda kena masukkan nombor kad pengenalan anda dan anda klik semak. Status macam ni akan dipaparkan sekiranya anda belum lagi mendaftar sebagai pengguna laman Sesawan Budi Madani. Jadi, anda kena buat pendaftaran terlebih dahulu. So, anda klik dekat bahagian daftar akaun. Lepas tu, dekat sini dah dinyatakan bahawasanya semasa mengisi borang pendaftaran, anda perlu menggunakan alamat email yang aktif dan pastikan tiada kesalahan ejaan kerana pautan verifikasi akan dihantar ke alamat email tersebut untuk tujuan pengesahan akaun. So, dekat bahagian sini anda kena masukkan nombor kad pengenalan anda. Lepas tu, anda klik dekat bahagian semak nama. Sila pastikan nama yang dipaparkan dekat sini adalah nama penuh anda. Seterusnya, sila masukkan alamat email anda. Sekali lagi, saya ingatkan, sila masukkan alamat email yang aktif dan pastikan tiada kesalahan ejaan. Di bahagian pengesahan email ini, anda kena masukkan semula alamat email anda. Seterusnya, sila cipta frasa keselamatan. Okey, untuk frasa keselamatan ni, anda bebas untuk type apa-apa sahaja. Nak type nama singkatan anda dekat sini pun boleh. Okey? Lepas tu, anda kena cipta pula kata laluan. Untuk kata laluan ni, sila pastikan kata laluan yang anda cipta tu mempunyai sekurang-kurangnya 8 aksara dengan gabungan nombor, simbol, huruf besar dan juga huruf kecil. Contoh kata laluan adalah seperti ini. Untuk bahagian sahkan kata laluan ni pula, anda salin balik sahaja kata laluan yang anda cipta tadi. Bila anda dah selesai isi semua maklumat yang diminta, anda klik dekat bahagian daftar. Sekiranya keluar status macam ni, itu maksudnya anda telah berjaya membuat pendaftaran akaun pengguna Budi Madani. Tapi step dia belum selesai lagi sebabnya anda kena buat pengesahan akaun. Okey, untuk pengesahan akaun, anda kena semak email anda. So, sila buka email anda. Lepas tu anda klik dekat bahagian email pengesahan pendaftaran akaun Budi Madani. Lepas tu anda klik dekat link yang ini. Nanti dia akan keluar paparan log masuk pengguna Budi Madani. Okey, untuk log masuk kali pertama, macam tadi anda kena masukkan nombor kad pengenalan anda. Lepas tu anda klik semak. Dekat sini, dekat bahagian kata kunci keselamatan ni, sila pastikan kata kunci keselamatan anda. Dan kalau betul, anda klik dekat bahagian ya. Langkah yang seterusnya, anda perlu masukkan pula kata laluan. Lepas tu, anda klik dekat bahagian log masuk. Untuk permohonan subsidi diesel individu, anda kena klik dekat bahagian permohonan budi individu. Seterusnya, anda perlu isi butiran maklumat anda. Okey, butiran seperti nombor telefon. Lepas tu, anda kena pilih nama bank dan anda juga kena masukkan nombor akaun bank anda. Sila pastikan nombor akaun tersebut betul, okey? Jangan ada salah type. Dekat bahagian bawah ni pula, anda kena isi butiran maklumat kenderaan diesel anda. Jadi, sila semak nombor plate kenderaan. Lepas tu, sila masukkan tarikh luput cukai jalan. Yang ni tarikh dekat road tag kereta anda, okey? Lepas tu, sila masukkan juga jenama dan model kenderaan. Seterusnya, sila pilih kelas kegunaan kenderaan. Untuk yang ni, anda klik individu. Lepas anda dah selesai isi ke semua butiran maklumat yang diminta tadi, anda klik dekat bahagian teruskan. Lepas tu, di paparan ini, anda kena isi nombor kad pengenalan anda dan anda juga kena masukkan kata laluan. Seterusnya, anda klik dekat bahagian sahkan kata laluan.
Dekat sini, anda perlu klik pada kotak kecil yang ni untuk perakuan maklumat. Next, anda klik dekat bahagian hantar. Sekiranya keluar status macam ni, itu maksudnya permohonan anda telah berjaya dihantar dan permohonan tersebut telah pun diterima oleh pihak Budi Madani. Bagi semakan status permohonan, anda boleh klik dekat bahagian sini, semak status. Lepas tu, anda klik pula dekat bahagian maklumat budi individu. Di bahagian maklumat kelulusan ini, sila pastikan status dia adalah lulus permohonan. Untuk jumlah kelayakan pula, buat masa sekarang adalah RM300, tapi bermula pada 21 April 2026, jumlah ini akan dinaikkan kepada RM400. So, setakat itu cara-cara dia. So, apa-apa pun, jom kita buat dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.